Hari ini, bakal ada perlawanan persahabatan secara tertutup antara Harimau Malaya di antara pasukan Kap Verde secara tertutup di SNBJ. Pada perlawanan sebelum ini, Harimau Malaya hanya mampu seri sahaja dengan Kap Verde. Dengan kedatangan ramai pemain warisan yang baru, Coach Peter Klamovski pasti akan menurunkan mereka untuk bermain pada perlawanan ini. Perlawanan ini penting buat semua pemain-pemain yang baru join training kali ini, kerana mereka perlu bermain untuk bina keserasian bersama. Harimau Malaya terpaksa akur, tewas 3-0 kepada Kap Verde pada perlawanan persahabatan secara tertutup. Difahamkan, skuad Harimau Malaya menurunkan pasukan kedua sahaja untuk bagi rehat kepada pemain-pemain utama. Difahamkan, skuad Harimau Malaya beraksi dengan baik, tetapi pasukan Kap Verde pada kali ini bermain sangat baik. Kap Verde banyak menyerang kubu pertahanan Harimau Malaya, sehingga pasukan negara terpaksa bertahan dengan asakan bertali arus pasukan Kap Verde. Skuad Harimau Malaya pun banyak menyerang untuk menjaringkan gol, namun segala percubaan pasukan negara gagal menjaringkan gol. Tapi Kap Verde yang berjaya menjaringkan gol selepas banyak melakukan serangan demi serangan. Kap Verde berjaya menjaringkan gol pertama pada minit ke-35 perlawanan, menerusi Rocha Livramento. Tersentak dengan jaringan itu, skuad Harimau Malaya cuba mencari gol penyamaan. Namun, Kap Verde berjaya menambahkan gol kedua mereka pada minit ke-48 di second half. Selepas berjaya menjaringkan gol kedua, Kap Verde berjaya menambahkan lagi jaringan. Kap Verde menjaringkan gol ketiga mereka pada minit ke-55 perlawanan, menerusi Heriberto Tavares. Dengan ketinggalan 3-0, Harimau Malaya cuba menjaringkan gol untuk merapatkan kedudukan, namun serangan demi serangan Harimau Malaya berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Kap Verde. Tamat perlawanan, Harimau Malaya tewas 3-0 kepada Kap Verde pada perlawanan persahabatan tertutup ini. Tetapi jangan risau peminat Harimau Malaya, walaupun kalah 3-0, tetapi skuad negara bermain dengan baik. Ini hanyalah perlawanan persahabatan sahaja, dan mungkin Coach Peter Klamovski tidak menurunkan skuad terkuat Harimau Malaya. Ini kerana ada pemain-pemain baru sampai, dan tak mungkin mereka terus main malam ni. Yang penting, perlawanan sebenar nanti, menentang pasukan Vietnam, itu adalah ujian sebenar skuad negara. Sudah pasti, Harimau Malaya akan menurunkan skuad terkuat lawan Vietnam. Alah, aduh. Tengok tu.